bila dia nak macam, yelah benda ni is also ada cara nak ni kan. Maknanya perawatan dia dah tahu dia dah over testosterone level ni dalam badan. Okay, so bila dia dah tinggi sangat testosteron, memang kita kena turunkan dia balik. So sama ada terapi gantian tu, replacement tu, kita kurangkan dos ataupun kita off dulu. Okay, tetapi kalau kita off, dia akan turun. Dan natural punya testosteron dalam badan yang shut down tadi tu, dia ambil masa untuk dia naik balik. Okay. So akan ada satu tahap yang mana dia tak ada testosteron. Langsung. Ya, sebab testosteron luar dah stop, dia dah drop. Testosteron dalam dalam badan pun ambil dah masa. stop production Dah tadi stop kan. production, ambil masa untuk dia hidup balik. So tempoh tu kita panggil dia sebagai tempoh yang mana sangat crucial, yang mana dia tak ada testosteron dan sangat bahaya. So dia perempuan lah. Dia perempuan. So dia boleh dapat man boobs. Bahaya. Ataupun gynecomastia, dia akan dapat man boobs, ya. Ketulan kan. Sebab tu dia ada rawatan juga post terapi, post testosteron terapi. Dia akan ada ubat dia kena makan. So dengan in simple punya Layman. explanation lah, better don't go for the ubat-ubatan kalau nak increase you punya hormone testosterone hormone. Better natural. Go natural. Betul, go natural. Kalau memang perlu ubat ke hormon ke, kena jumpa doktor. Sebab dia kena ada pemantauan sepanjang rawatan. Lama ke period dia macam let's say sampai tumbuh man boobs apa benda semua, it will take some time, betul tak? Betul. So then the period of shutting down the testosterone punya kilang tu shut down, it will take how many months? Okay, kadang-kadang boleh sampai setahun. Lama Ya, setahun lama. dia jadi perempuan. Yes.